Biar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi tujuan kami membuat video terbual ini adalah untuk memenuhi tugasan dua kursus sejarah lisan dan pendokumentasian SDSK di Europe 23. Jadi kami mendapat tajuk terbual kami iaitu IPG KPI menuju BMAS 2028 Aspirasi dan Harapan. Jadi tujuan kami menempuh saudara ini adalah untuk mengumpul data, maklumat, harapan, aspirasi tentang hal tuju dalam masa depan IPG KPI, iaitu IPG Kampus Pendidikan Islam menjelang tahun 2028 semasa kita menyambut Jubli masa nanti. Jadi tanpa membuang masa, boleh kami teruskan sesi terbual ini? Boleh silakan. Jadi soalan pertama, boleh saudara perkenalkan diri saudara, program apa, ambilan tahun berapa? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang saya ucapkan kepada para membual. Nama saudara? Nama saya Muhammad dan bin Abdizan. Saya merupakan kursus kreatif sejarah. Untuk saudara pula? Nama saya Siti Fatimah binti Martin. Saya juga mengikuti kursus kreatif sejarah dan SPHT 32. Baik, jadi saya pastikan Afnan dan Fatimah ya. Okey. Untuk kamu berdua, soalan tadi perkenalkan diri kan? Okey, nama saya diberi Syahriran bin Muhammad Awi. Boleh panggil Adam lah. Saya daripada program persediaan program ijazah sarjana muda perguruan di ISMP. Saya mengambil meja bahasa Melayu dan juga elektif sejarah. Elektif sejarah. Ya, saya pun ambil elektif sejarah. Terima kasih pada Adam kerana sudi memperkenalkan diri. Seterusnya soalan saya nak tanya kepada Adam, bagaimana perasaan anda ketika mula-mula mendapat tawaran untuk belajar di IPG ini sebagai tempat Adam mengikuti pendidikan? Bagaimana perasaan anda? Yalah, yang pertama sekali kita rasa syukurlah, syukur kepada Allah SWT kerana memberi peluang kepada kita, kepada kita semualah, termasuk saya sendiri untuk sambung belajar di peringkat tinggi dalam kata IPT kan. Dan keistimewaannya kita ni sambung belajar di peringkat IPT master peringkat dulu. Banyaklah kelebihan yang orang telah mengatakan, dan perasaan saya bila dapat IPT sangat teruja lah, sangat teruja. Bukan kerana jaminan kerja, bukan kerana allowance, tapi kerana saya memang mengimpikan untuk mendidik, tapi tidaklah di IPT. Cuma saya suka mendidik, saya suka membantu orang, dan saya suka tengok orang berjaya. Jadi saya pada ketika itu tak tahu pun IPT itu tempat mendidik guru kan, melatih guru. Jadi bila saya ditempatkan di IPT, saya rasa macam sangat teruja sebab inilah tempat untuk melatih bakal guru, dan sememangnya ini tempat untuk kita dilatih. Okey, baiklah. Saya teruskan soalan seterusnya. Berkaitan masa depan IPG KPI di sudut pandang seorang pelajar. Okey, untuk saudara Adam sendiri, apabila Adam belajar di Institut Kampus Pendidikan Islam ini, apakah imej yang akan berkaitan dengan institusi ini? Okay, terima kasih. Soalan tu soalan dari Fatimah. Agak menarik lah kan. Agak menarik untuk kita kupaskan berkaitan dengan imej IPG untuk umumnya setiap kampus dia ada imej yang masing-masing. Kampus di Bandar Timur ada imej, kampus di Selatan, di Utara dan Borneo tu masing-masing ada imej. Tapi bila kita kecilkan skop, kita bercakap di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Islam, dan tentulah membawa imej yang pertama sekali adalah Islami. Imej Islami ini diterjemahkan, orang kata, dengan satu manifestasi bi'ah salihah. Bi'ah salihah ni
adalah satu gagasan yang dibangun sejak daripada dulu lagi. Sebab daripada dulu sehingga sekarang, Alhamdulillah memang diterima baik oleh pelajar lah dan juga pensyarah. Dan kalau kita nak cakap soal imej lagi, itu yang pertama. Dan yang kedua, di sini kita sangat menekankan ciri-ciri Islamik itu sendiri. Dari segi pemakaian, dari segi pergaulan, dari segi apa lagi, budaya hormat menghormati. Memang orang kata menjadi satu kelaziman untuk setiap warga cara dengan imej PJKPI. Sebab kalau apa-apa yang berlaku, orang akan menaikkan ni MPJ mana? Ni MPJ ni kat Islam. Kenapa dia buat macam ni? Dan kalau kita tengok tu memang senario yang berlaku lah dalam kalangan usia remaja 18 hingga 23 tahun yang mana sedang orang kata rasa membuat-buat untuk hiburan dan sebagainya. Dan macam soalan yang pertama tadi, inilah tempat kita ditadbir. Situ pegang guru kampus pendidikan Islam. Jadi Islam tu melatih kita lah sebenarnya secara zahir dan batin kita untuk diri sendiri sebagai orang. Baiklah, cukup menarik pasal sana datang memang imej PJKPI pun di situ pun menjadi Islam. Jadi imej yang ada di pandangan saudara sendiri adalah imej Islami, tarbiyah Islam. Jadi satu perkara imej yang sangat baiklah. Jadi Quran ni beliau pada kekuatan dan keistimewaan institusi ini. Pada pandangan saudara, apakah kekuatan ataupun keistimewaan yang sepatutnya dikekalkan sehingga menjenang jubilee emas ataupun menjenang 50 tahun pengoperasian institusi ini? Sangat menarik soalan tu. Untuk kita kupas berkaitan dengan kelebihan institusi ini untuk menjelang pada tahun 2028 jubilee emas. Baik, saya bagikan jawapan saya ni kepada beberapa kategori lah, beberapa peringkat. Yang pertama dari segi fasiliti untuk pengetahuan semualah yang sedang menonton dan panel. Dekat PJKPI ni boleh dikatakan fasiliti sangat memberasakan. Pertamanya kolej kediaman lah. Kolej kediaman sebagaimana yang kita tahu, yang kita duduk sekarang lah, memang rata-rata blok orang kata cukup lah fasiliti ada. Contoh ada kowe, ada mesin basuh, ada mesin pengerik, ada iron dan sebagainya, pempayan. Dan saya boleh katakan PJKPI ni khas untuk bahagian asrama sangatlah memuaskan. Kalau rating 1 hingga 10, kami boleh bagi 8 per 10. Kenapa? Yang pertama, lokasi lah dekat dengan bandar, pusat bandar. Jadi tak nak imej macam tadi lah, soalan tadi kan, imej kena jaga dari segi kualiti guru hinggalah pada blok-blok kata fasiliti yang ada. Itu yang pertama, kekuatan kita adalah fasiliti. Dan yang kedua, saya nak kaitkan dengan lokasi kita. Lokasi kita ni sebenarnya di pinggir bandar. Jadi kita nak akses ke mana-mana tu senang. Sebagai contoh, kita boleh pergi MRT Kajang, kita boleh pergi pasar seni, kita boleh pergi mana lagi, tempat-tempat seperti pelacuran SCC dan sebagainya. Dan saya rasa perkara macam ni tak dapat di saya cakap kan, di Pantai Timur kita tak dapat dengan mudah lah untuk ke KL. Melainkan kalau kita di sini, kita di sini kita boleh pergi KL dan sebagainya. Dan yang ketiga, saya rasa kelebihan di sini dari segi pengurusan lah, pengurusan protokol pelajar. Sebab saya antara orang yang terlibat secara aktif lah untuk protokol pelajar. Pada tahun lepas, kami menerima yang paling besar adalah kunjungan daripada Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri, YB Fadil Nasibi lah. Beliau datang kerana ada urusan bersama pentadbiran negeri Sarawak yang buatnya di PJKPI. Dan kebetulan pada masa itu saya terlibat juga di realisasi pelaksana bahagian protokol. Jadi saya rasa kunjungan daripada individu-individu ini membuatkan kita mahir lah dalam pengurusan protokol. Sebab macam saya kata tadi, tak semua tempat diberikan keizinan peluang untuk dihadiri oleh orang-orang yang hebat. Jadi itulah kita keistimewaan dan kekuatan yang ada di PJKPI. Cukup terperinci dan sangat-sangat mendalam uraian saudara Adam berkenaan keistimewaan kekuatan PJKPI sendiri. Baiklah,
kekuatan keistimewaan. Dan seterusnya saya nak tanya pula tentang apa penambahbaikan ataupun inovasi yang boleh ditambah balik untuk memastikan institusi perguruan kampus pendidikan Islam terus kekal relevan dan setara dengan pusat pelatihan di luar sana. Boleh kongsikan? Okay, soalan tu pun agak menarik sebab dia tanya inovasi kan. Inovasi ni sesuai dengan kita lah, bakal guru. Yang orang kata fresh. Fresh ni orang kata segar lah dari segi semua aspek, terutamanya pemikiran. Jadi saya bagikan juga jawapan saya kepada beberapa aspek. Kita, inovasi ni perlu, saya suka untuk melihat dari segi graduan lah. Graduan tu sendiri. Kita, saya bagikan kepada 3 untuk graduan ni. Kita perlu ada satu ilmu, dan yang kedua kemahiran, dan yang ketiga nilai. Ketiga-tiga aspek ni penting untuk seseorang graduan tu untuk dia majukan lagi 3 aspek ni. Jadi berdapatan dengan soalan tadi, bagaimana inovasi ni nak dilakukan di LPG-KPI untuk setanding. Pertama, kita kena lihat dari sudut visi IPGM sendiri. IPGM tu adalah slogan ni, IPGM peneraju semalangan pendidikan guru antara dunia. Situ pun kita dapat tahulah yang dari segi pengoperasian pengurusan bukan di tahap domestik lagi, bahkan di tahap bertaraf dunia. Jadi inovasi ni perlu untuk kita berdaya saing lah di tahap dunia ni. Jadi fokus kita sekarang ni perlu ada inovasi di pertama di ilmu. Ilmu di sini contoh di IPG-KPI ada pelbagai kos. Setiap kos itu saya sarankanlah untuk buat satu inovasi, ketengahkan apa ilmu yang ataupun idea utama di setiap kos itu dan bawakan dan pentaskan di mana-mana bidang kajian penyelidikan supaya kita lebih maju dari sudut ilmu. Dan yang kedua, inovasi perlu dilakukan juga pada kemahiran. Kemahiran ni bila sebut saja graduan, mesti orang dalam pemikiran mereka melihat graduan serba boleh, graduan serba tahu dan sebagainya. Jadi nak tak nak, kemahiran kita perlu banyak. Kemahiran kita perlu menyeluruh dan luas. Jadi apa yang saya nampak, jabatan-jabatan perlu melatih belajar di bawah bimbingan mereka. Sebagai contoh, Jabatan Pengajian Melayu, kita sinonim dengan kemahiran pengurusan acara. Apa lagi? Kalau Jabatan Pendidikan Islam dan Moral, kita ada kemahiran hafazan, kemahiran menjadi imam dan sebagainya. Itu semua kemahiran. Dia bergantung pada kos masing-masing. Jadi saya nak tekankan juga perlu banyak inovasi melibatkan pelajar dan juga jabatan pelajar itu sendiri. Untuk apa? Untuk kita hasilkan kualiti pelajar sesuai dengan jabatan. Sebab berlakulah salah satu isu sedikit lah boleh saya kongsikan. Pelajar ini orang kata pengkhususannya lain, tapi bidang kemahiran dia, kecenderungan dia kepada jabatan itu. Dia tidak selari dengan apa yang kata di mula tadi. Untuk kita selaraskan, jikalah pelajar itu belajar pengkhususan bahasa Melayu, maka mahu atau tidak mahu, keutamaan dia adalah bahasa Melayu di samping mengambil benda-benda lain. Jadi perlu banyak inovasi di setiap jabatan, khasnya kepada pelajar jabatan mereka lah. Dan yang terakhir, inovasi yang perlu lakukan adalah nilai. Inovasi nilai ni seperti kita tahulah, perlu pada pertama sekali teras agama. Teras agama perlu kerana kita melihat dari sudut pandang yang jauh lain. Kalau kita mengambil dunia terlalu banyak dan kita melihat ke akhirat, maka perkara tu tidak ada keberkatan orang kata. Jadi sesuai lah kita letak agama tu sebagai teras. Dan yang kedua, inovasi dari sudut nilai ni adalah kita mengambil juga pandangan daripada barat, daripada orang kata warga asing, untuk kita tengok bagaimana pemikiran dia dan kita nak gabung jalinkan dengan pemikiran Islam, supaya kita dapat menunjukkan satu pemikiran yang ketiga, pemikiran gabungan lah saya namakan. Saya ini telah menjalankan satu gabungan yang saya kira boleh berdaya saing di masyarakat. Jadi itulah saja 3 inovasi dalam 3 perkara yang perlu diterapkan dari PDKPI.
Baiklah, terima kasih kepada Radha untuk berkongsi tentang pandangan Radha bagaimana untuk memastikan institusi perguruan kita kekal relevan dan setara dengan latihan pusat latihan di luar sana. Saya juga setuju yang kita perlu tingkatkan daripada semua aspek untuk memastikan kemajuan itu secara holistik. Baiklah, saudara Radha. Boleh tak saudara Radha huraikan kepada kami ataupun memberi pandangan bagaimana peranan pelajar boleh membantu merealisasikan aspirasi dan visi dan KPI serta mendekati jumlah emas yang biru. Baik, terima kasih bukan peranan pelajar kan, bukan peranan pelajar dalam mencapai hasrat jumlah emas. Untuk peranan pelajar ni, kita juga perlu melihat banyak sudut. Ada beberapa yang kita akan kupaskan secara mendalam, ada yang kita lalui secara umum saja. Okay, yang pertama, peranan pelajar. Yang pertama sekali, pelajar perlu mahir dalam pengkhususan yang diambil. Pelajar perlu mahir, perlu tahu tempoh masa, tempoh pengajian, kandungan yang dipelajari, supaya ilmu yang dipelajari itu berterusan sepanjang hayat. Untuk kita bahaskan lagi, sebenarnya pengkhususan yang kita ada sekarang ni boleh bawa sehingga doktor kan, PhD. Jadi mana mungkin kita di degree kita ambil pengkhususan bahasa Melayu sebagai contoh, dan bila degree kita sambung bahagian lain. Perkara itu boleh berlaku, cuma alang-alang kita dah ambil bahasa Melayu, teruskan kajian sehingga bahagian PhD tu pun dalam bidang bahasa juga. Itu yang pertama. Peranan kita perlu tahu sejauh manakah kursus kita ni membawa kepada kemajuan diri sendiri dan juga khas dalam bidang pendidikan. Itu yang pertama, kemajuan dalam kursus. Dan yang kedua, kita perlu lihat juga dari sudut kemahiran insaniah. Sebagai pelajar, kita bukanlah tugas semata-mata belajar di bilik kuliah. Dan orang kata sinonim dengan 3K kan, kuliah, katil, kafe. Perkara itu saya tidak nafikan berlaku di sesetengah golongan atau individu saja. Tapi kita lihat bagaimana ada orang yang boleh mencabar diri dia, boleh mencabar keupayaan dia untuk keluar daripada zon selesa dan mencuba pelbagai kemahiran yang diminati. Ada yang menjadi, sebagai contoh di KPI, ada yang menjadi perwakilan pelajar, jawatan kuasa perwakilan pelajar JPP, ada yang join kelab, ada yang menjadi ahli jawatan kuasa pelaksana AJK. Dan saya rasa ini perlu dikuatkan lagi oleh pelajar dari sudut fokus lah. Pelajar perlu fokus dari sudut kemahiran ni. Sebab saya punya hasrat, kalau boleh belajar di IPG ni serba boleh, serba tahu, serba mahir dalam segala bidang. Sebab kita adalah salah satu, saya lihat graduan yang antara orang kata mendapat pembiayaan terus sepenuhnya daripada kerajaan. Jadi untuk kita ambil konsep win-win situation, kerajaan dah bagi peruntukan dan berbagai keistimewaan. Jadi kita balas balik dengan kemenjadian kita. Kemenjadian kita sebagai bakal guru di sini mengikut kampus masing-masing, mengikut acuan kampus masing-masing, dan kita keluar nanti di sekolah sebagai satu gerakan pendidikan. 27 kampus menjadi satu, itu slogan kita yang IPGM lah, daripada peringkat pelajar. Dan yang terakhir adalah peranan pelajar perlu terbuka dengan pelbagai perubahan yang berlaku, kerana pendidikan ni seperti kita tahulah sentiasa berubah mengikut zaman. Jadi zaman-zaman yang ada ini ada kelebihan dan kekurangan, dan kita tidak boleh bandingkan zaman dahulu dengan zaman sekarang. Kerana macam soalan daripada panel tadi, kita nak menjadi ke arah kemajuan. Jadi kita perlu refleksi, perlu tambah baik dan perlu bekerja keras lagi untuk kita tambah kualiti pendidikan kita. Jadi itu sajalah 3 peranan yang saya rasa penting untuk belajar khususnya dari PGKPI ini terapkan dalam diri mereka. Saya setuju pendapat Anda bahawa semua peranan itu sangat penting untuk membentuk diri kita sebagai pendidik yang mampu mewujudkan kemujadian yang boleh di masa ini. Jadi seterusnya saya akan
sepanjang Adam mula belajar di sini, apakah perubahan dan bagaimanakah Adam melihat perubahan dan pembangunan yang berlaku di KPI ini? Soalan tu cukup menarik. Pembangunan yang macam kita bahaskan tadi lah. Pembangunan di sini saya akan bincangkan lagi pada dua lah. Yang pertama pembangunan fasiliti dan yang kedua pembangunan pelajar. Yang pertama pembangunan fasiliti, kita lihat pada awal saya masuk tahun 2023 sehingga sekarang 2025 telah berlaku beberapa perubahan dari sumber infrastruktur yang seperti kita lihat. Kita bangunan kolej diamankan, asrama kita telah dicat barulah, kata dapat aura baru untuk kita stay di asrama. Okay, itu yang pertama. Yang kedua tadi untuk pembangunan diri ni, banyaklah berlaku perubahan yang diri saya sendiri untuk kita tengok menjiwai jiwa sebagai bakal guru, mendidik dari hati tu. Kerana kita di sini didedahkan dengan cara mengajar dan sebagainya, kita tengoklah banyak kursus yang ditawarkan tu selari dengan mengajar dari guru tu sendiri. Terima kasih atas perkongsian pendapat dan juga pandangan tersebut. Jadi seterusnya saya masuk kepada soalan yang seterusnya, iaitu saya nak tanya, apakah pengalaman yang paling berharga saudara Adam alami sepanjang berada di IPZ KPI yang wajar dikenal dalam sekarang? Untuk sejarah kampus tu saya tak pastilah, tapi untuk sejarah saya nak jawab soalan tapi saya kata tidak tu tak tidak, cuma untuk diangkat di peringkat kampus saya rasa pengalaman paling berharga saya adalah bila saya beranikan diri mencuburi dalam bidang forum. Dalam bidang forum ni, saya pada ketika itu pensyarah kursus bahasa Melayu Puan Sabariah binti Aman. Beliau mengajar asas tata bahasa. Pada satu ketika dan kesempatan, beliau menawarkan kepada kelas kami peluang untuk berforum. Jadi saya tanpa rasa takut, saya cuba untuk beranikan diri cebur di bidang itu, dan alhamdulillah apabila dilatih, dan saya untuk pengetahuan saya tak pernah cakap forum, tak pernah start forum, tapi saya suka membangun. Jadi alhamdulillah kita dilatih dan teruskan latihan. Pada sesi pertama saya sertai program forum tu. Kami latihan ke peringkat suku akhir, dan kami pada ketika itu sangat gembira, kami sangat gembira, dan terima kasih kepada pihak pembimbing, dan juga kami malangnya terkandas di peringkat suku akhir yang pada ketika itu berlangsung di PG. Itu saja saya rasa pengalaman paling bahagia saya. Daripada apa yang saya pengalaman yang ada, kan saya dapat sebutkan bahawa walaupun ada cerita tadi tak dapat apa itu tinggal, saya dah dapat sampai, tapi benda tu sebenarnya yang paling penting ialah pengalaman yang kita dapat disebabkan kita berani mencuba. Walaupun kita ada pengalaman tak pernah suatu benda tu, tapi bila kita mencuba, kita dapatlah pengalaman, dapat maklumat baru, pengalaman baru, teknik baru. Sebab kita dengan IPZ ni pun banyak tenaga pengajar yang boleh mengajar kita. Jadi tak hanya saya ucapkan tadi tidak walaupun ada benda tak pernah, tapi untuk sampai ke peringkat tu sangat membanggakan. Terima kasih. Dan sangat hebat lah. Jadi menurut saya maklum bahawa Adam ni merupakan JDE kan? Iaitu Ketua Biro Kediaman Pelajar. Ya, betul. Jadi saya ingin mengambil kesempatan lah untuk menanyakan soalan disebabkan Adam memegang jawatan sebagai JDE Biro Kediaman Pelajar. Saya ingin tanya, apakah harapan saudara Adam dari segi kediaman pelajar di KPI ini selepas menyambut
jubli emas pada tahun 2028 yang akan datang. Iaitu bidang utama IPZ ini beroperasi. Ini apa? Baik, terima kasih atas soalan itu. Saudara Afnan sangat bertepatan dengan bidang yang saya buka sekarang ni. Alhamdulillah saya KPP dalam bahasa program pelajar. Harapan saya untuk ni saya bahagikan adalah yang pertama pengurusan, yang kedua adalah kualiti pelajar. Okay. Yang pertama pengurusan. Dalam mana-mana organisasi, pengurusan itu penting untuk meminimumkan kita kata risiko ataupun kesan pada satu perkara. Baik, untuk pengurusan di Kolej Kediaman perlu saya sarankan perlu lebih dekat dengan pelajar. Perlu lebih dekat dengan pelajar bermaksud mereka mengetahui situasi sebenar pelajar yang memerlukan apa yang pelajar perlu di Kolej Kediaman dan apa yang pelajar perlu faham pihak pengurusan cuba beri kepada mereka. Itu perlu jelas. Itu yang daripada aspek pengurusan. Pada aspek kualiti pula, kita perlu tahu bukan semua pelajar yang beruntung beruntunglah dapat duduk di asrama. Jadi apabila kita dapat di asrama, kita perlu tunjukkan saksian yang baik. Kita perlu perform, perlu menunjukkan pencapaian yang baik di kampus untuk melayakkan kita di asrama. Benda itulah saya rasa kualiti bakal guru nanti menjelang tahun yang disebut tu perlu lebih berkualiti untuk sesuai ditempatkan di asrama. Saya setuju dengan pendapat yang macam tu. Seterusnya soalan tadi boleh saudara macam-macam. Tadi saya tanya khusus kepada biro dari segi Dewan Pelajar kan secara ada pun bukan ketua biro Dewan Pelajar. Jadi saya nak tanya secara umum apakah harapan dan aspirasi sebagai seorang pelajar IPZ ini terhadap dari segi kemajuan IPZ, suasana kampus dan lebih umum tentang IPZ ini selepas kita menyambut Jubli Emas pada tahun 2028. Okay, baik, terima kasih. Itu soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir saya ringkaskan sajalah untuk beberapa poin, untuk 2 poin sajalah. Perkara yang pertama suasana di kampus ini, dan yang kedua adalah kualiti pelajar. Saya selalu tekankan kualiti pelajaran. Okay. Yang pertama, suasana ni kita perlu jaga dari segi macam yang Sulihat tadi lah. Perlu berkekalan daripada awal penubuhan sehingga menyambut Jubli Emas. Kerana kita tidak boleh memasukkan kita punya gagasan yang telah kita bina atas dasar-dasar yang orang kata dasar-dasar kecil. Itu kita tidak relevan lah untuk kita buat. Berbanding kita cuba capai diri kita mengikut ideologi yang dibawa sampai ke bila-bila. Itu yang pertama. Yang kedua, kualiti pelajar. Saya mengharapkan pelajar-pelajar di IPZ KPI ni khususnya, kita tahu dari segi kemahiran kerohanian tu mereka sudah banyak. Kerana nama kampus mereka pun kampus Pendidikan Islam. Apa yang saya nak berada di KPI ni adalah saya nak perlu banyak ahli kemahiran yang melibatkan hands-on perkara-perkara yang sendiri dikenali oleh pelajar lah. Banyak yang orang kata teknikal supaya perkara-perkara ni kita dapat masuk ke dalam. Sebenarnya di IPZ ni persediaan yang teknikal sekolah. Jadi banyak pengalaman di IPZ supaya kita dapat membantu sekolah kita. Sebab kita tak tahu sekolah yang akan diposting di negeri nanti bagaimana situasi. Jadi dengan kita sedikit saya sangat setuju dengan harapan masyarakat. Kedua aspek itu sangat penting dari segi kemajuan sebagai seorang pelajar dan juga kemajuan IPZ impian. Jadi itu sahajalah soalan dan buat. Terima kasih kepada Ustaz Duran
dan kerana sudi memberi masa, meluangkan masa bersama saya dan juga Afnan untuk menjawab soalan demi soalan berkaitan jubli emas. Diharapkan segala pandangan dan juga cadangan penambah daripada saudara Adam dapat kami ambil untuk dijadikan suntikan motivasi, aspirasi untuk kami sempena mendekati jubli emas, aspirasi dan harapan MCKPR. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi hadir di sini bersama kami. Terima kasih dan Terima kasih sebenarnya. Maaf atas salah silap sepanjang proses ini. Sebagai pelajaran.